Masalah muamalah ni dia tak macam kat ibadat. Dia berkembang sebab zaman berubah. Zaman berubah, adat pun berubah. Bila zaman berubah, adat berubah. Kita tengok adat kita berniaga dulu mana, adat lain ni berniaga mana, berubah. Jadi bila berubah adat, di salah satu sumber hukum ni al-adatu muhakamah. Adat tu jadi hukum. Apa tak? Dulu zaman kita tak ada ni pasal minang-minang, pasal laki puang duk tamang, pasal orang putih tu dah I love you lah, kalau cicing. Alim ni ada dah tu, orang Melayu buat. Apa tak? Lepas tu orang-orang kiri kanan tu tepuk tu, ye, wah, sorok. Oh, zaman kita kalau gitu boleh batang kayu. Tak gitu? Gitu awal lagi siapa batang kayu siapa lepung. Lalu ni tak. Ada. Jadi adat tu ada hak menyalah hisap.